Pernah tak dalam sibuknya hidup kita ni, kita berhenti sekejap dan betul-betul fikir, siapakah Tuhan tu sebenarnya bagi kita? Bukan sebagai satu idea yang jauh di atas sana, tapi secara pribadi. Hari ini, kita akan lihat satu cara yang diajar oleh Yesus sendiri untuk kita kenal dia. Satu panggilan yang, mampu mengubah segalanya. Cuba bayangkan sekejap. Ada macam-macam gelaran untuk Tuhan yang kita tahu. Yang Maha Kuasa, Pencipta alam, Hakim yang adil, semua tu hebat dan agung kan? Tapi Yesus memilih satu perkataan yang lain sama sekali. Satu perkataan yang sangat-sangat pribadi. Bapa, cuba kita hadam perkataan ni sekejap. Bukan seorang raja yang memerintah dari jauh, bukan satu tenaga kosmik yang kita tak faham, tapi seorang bapa. Inilah sebenarnya satu revolusi dalam cara kita memandang Tuhan. Jadi, apa sebenarnya maksudnya bila kita sebut Tuhan sebagai bapa? Adakah ia sekadar gelaran hormat atau ada makna yang jauh lebih mendalam? Jom kita selami sama-sama. Okey, ada dua cara kita boleh faham konsep ni. Pertama, dia ialah bapa sejagat, pencipta kita semua, macam yang disebut dalam kitab Malaki. Dialah yang beri nafas kepada setiap manusia. Tapi, ada satu lapisan lagi yang lebih intim. Dia juga nak jadi bapa peribadi kita. Satu hubungan yang rapat, khas untuk mereka yang memilih untuk menerimanya. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Yohanes. Kalau macam tu, apa ciri-ciri bapa syurgawi ni? Mari kita mulakan dengan sifatnya yang paling utama yang menjadi teras kepada segalanya, iaitu sifatnya yang sangat mengasihi dan suka memberi. Kasihnya ni, ia tak sama macam kasih di dunia yang selalunya bersyarat. Mesejnya sangat jelas. Dia mengasihi setiap orang. Tak kira siapa kita, apa yang kita pernah buat, sama ada kita rasa kita layak atau tak, kasihnya tu tetap sama. Ayat dari Matius ni bagi satu gambaran yang sangat indah kan? Matahari terbit untuk semua, tak kira orang baik atau jahat. Hujan pun turun basahi bumi tanpa memilih. Macam itulah sifat kasih bapa. Diberikan percuma kepada semua tanpa ada diskriminasi. Dan kasih ni bukanlah sesuatu yang abstrak tau. Ia sangat nyata. Ia ada dalam udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, kekuatan untuk kita bangun pagi. Kalau kita fikir betul-betul, semua benda ni sebenarnya adalah bisikan kasihnya dalam hidup kita setiap hari. Sebagai bapa, dia juga adalah penyedia kita. Prosesnya mudah je sebenarnya. Pertama, dia tahu apa yang kita perlukan. Kadang-kadang sebelum kita sendiri sedar. Kedua, dia ada kuasa untuk sediakannya. Dan yang paling penting, dia nak sediakannya. Kenapa? Sebab baginya kita ni sangat berharga. Ayat daripada Matius ni, ia satu jaminan yang sangat menenangkan kan? Sebelum kita mula risau pasal macam-macam hal, bapa kita di syurga dah pun tahu. Betapa leganya bila kita tahu kita dijaga oleh bapa yang begitu ambil berat. Seterusnya, jom kita lihat satu lagi sisi bapa kita. Dia bukan je pemberian pemurah, tapi dia juga pemerhati yang teliti yang nampak terus ke dalam hati kita. Dalam dunia hari ni yang semuanya nak kena tayang, nak kena dapat likes, konsep ni sangat berbeza. Bapa kita sangat hargai apa yang kita buat secara senyap-senyap. Kebaikan yang tak cari pujian, tapi yang datang dari hati yang ikhlas. Itulah yang dia nampak dan itulah yang dihargai. Dan ini janjinya. Tak ada satu pun kebaikan yang ikhlas, doa dalam hati, atau pertolongan yang orang lain tak tahu terlepas dari pandangannya. Dia nampak dan dia akan balas. Walaupun hidup kita kadang-kadang riuh dan sibuk macam ni, kehadirannya sentiasa ada. Dia bukan sekadar tengok apa yang kita buat, tapi dia nampak kenapa kita buat. Dia nampak hati kita. Sifat bapa yang seterusnya ni, mungkin yang paling menyentuh perasaan. Dia bukanlah bapa yang pasif dan hanya menunggu. Sebaliknya, dia adalah bapa yang aktif, keluar mencari anak-anaknya yang tersesat. Inilah hati seorang bapa. Dia tak duduk diam. Dia mencari, dia merindui. Keinginan terbesarnya supaya tak ada seorang pun daripada kita yang hilang. Dan bayangkanlah betapa gembiranya dia bila seorang anak yang jauh akhirnya kembali ke pangkuannya. Kitab Matius mengesahkannya, bapa di syurga tak sanggup kehilangan walau seorang pun daripada kita. Tak kira betapa kecil atau tak pentingnya kita rasa di mata dunia. Baginya, setiap nyawa adalah harta yang tak ternilai. Jadi, kita dah lihat betapa hebatnya kasih bapa, cara dia memberi, memerhati dan mencari kita. Sekarang, semua pengetahuan ni sebenarnya membawa kita kepada satu perkara,
Ini bukan sekadar fakta untuk kita tahu, tapi ia adalah satu jemputan peribadi untuk kita. Selalunya, kita rasa nak kenal Tuhan ni susah. Kena faham perkara-perkara yang rumit kan? Tapi sebenarnya, ia lebih mudah daripada itu. Bapa kita sendiri suka dan berbesar hati untuk membuka pintu dan tunjukkan siapa dirinya kepada kita anak-anaknya. Ayat ini macam satu pengesahan dari hatinya sendiri. Ia adalah kehendak dan kegembiraannya untuk kita kenal dia. Berhubung dengan kita bukanlah satu bebanan baginya, tapi satu kesukaan. Jadi, soalan terakhir untuk kita renungkan hari ini adalah satu soalan yang sangat peribadi. Macam mana kita boleh ambil langkah pertama untuk mula ataupun mungkin untuk eratkan semula hubungan kita dengan Bapa di syurga? Jawapannya tak rumit. Macam mana perjalanan beribu batu bermula dengan satu langkah, macam tu jugalah hubungan ini. Ia bermula dengan satu langkah kecil ke arahnya, dengan hati yang terbuka, sedia untuk disambut oleh Bapa yang sentiasa mengasihi, sentiasa memberi, sentiasa memerhati dan tak pernah berhenti mencari anda.